Assalamualaikum. Salam satu dunia. BEKAM, bekam. Saya cukup pasti ramai orang kenal atau tahu bekam dan ramai juga yang pernah berbekam. Ada 3 kategori orang tentang bekam ni. Yang pertama, orang yang berbekam ni dia tahu apa itu bekam, dia tahu khasiat bekam, dia tahu manfaat bekam, dia tahu bekam itu sunnah dan baik untuk kesihatan. Jadi dia berbekam konsisten. Setiap tahun mungkin 3 kali atau 4 kali, memang konsisten setiap tahun. Yang kedua pula adalah orang yang bila dia rasa tak sedap badan, bila dia sakit kepala ataupun rasa sengal-sengal badan, baru dia berbekam. Manakala yang ketiga pula, dia berbekam tak konsisten, ikut suka hati dia aja. Dia rasa dia nak berbekam mungkin setahun sekali ataupun mungkin setahun 2 kali, ataupun kadang-kadang tak buat pun dalam masa setahun. Tapi ada satu lagi yang paling rare, yang tak tersenarai dalam list ni, adalah orang tu dia tahu bekam tu bagus dari segi kesihatan, dari segi sains pun dia tahu bagus. Dia pun tahu bekam tu juga sunnah. Tapi sampailah sekarang ni dia tak pernah buat bekam. Umur dia sampai 50-60 tahun pun tak pernah buat bekam. Alasannya katanya takut jarum. Masya Allah, takut jarum So tak tahulah apa nak cakap. Kalau orang dah takut jarum ni, kita nak cakap apa lagi? Kan? Tapi rasanya semua orang pun dah pernah kena jarum. Daripada kecil kita kena suntik kan, masa sekolah-sekolah dulu. And then masa ambil vaksin dulu pun sama juga, jarum juga. Tu kan, sama je tu. Bekam ni sebenarnya satu alternatif rawatan secara tradisional dan berkesan, mudah dan berkesan insya-Allah. Kepada sesiapa yang berhajat untuk berbekam, bolehlah hubungi Acik Oli di nombor WhatsApp 011-5500-6875. Kita boleh set-setkan buat appointment hari apa, di mana dan pada bila masanya. Okey, kita jumpa insya-Allah. Bye bye.